Pasukan Pemerhati Sementara Interim Observer Tim IOT diketuai Atase Pertahanan Malaysia sedang menjalankan pemeriksaan keselamatan di sempadan Kemboja bagi memastikan pelaksanaan gencatan senjata negara itu dengan Thailand berjalan lancar. IOT diketuai Atase Pertahanan Malaysia. Balik ya. Uncle ada benda nak bincang pasal Baba. Tapi Am ada program lah, Uncle. Dah mula cuti Sam kan? Balik ya kejap. Am, apa khabar? Lama tak jumpa. Baik. Uncle nak cakap apa pasal Baba? Am, Baba diarahkan buat satu liputan di dalam operasi ke Kemboja dan Thailand. Sejak 2 hari lepas, kami dapat tahu pasukan Baba memang terlibat dalam satu siri pergolakan. Tapi maklumat yang diterima dan kami masih belum dapat menghubungi Baba. Baba okey kan, Uncle? Ham, jangan risau. Uncle yakin Baba selamat. Assalamualaikum. Kerti Pak Ali dah sampai. Kau ni dah balik sekolah tak nak tukar baju ke? Aku tunggu kau lah, Am. Tadi Uncle Tina cakap apa dengan kau? Manalah pergi Baba ni. Dah nak pencen pun masih nak pergi operasi. Tak habis nak jadi hero. Am, kau tak jadi babah ke? Nak cari macam mana? Kau ingat Baba tu dekat-dekat ke? Jauh tahu tak? Lepas tu kau balik buat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Li. Ya, Am. Allah. Masuklah. Okey. Susah je Pak Li. Hai, mana ada susahnya. Macam mana Pak Li tahu saya dah balik? Hai, mestilah Pak Ali tahu. Tadi petang Pak Ali nampak kamu dalam kereta sewa dekat balai pengawal tu. Kamu mesti tak perasan Pak Ali tadi. Allahuakbar. Ni, babah kamu mana? Dah banyak hari dah Pak Ali tak nampak. Oh, Baba pergi Kemboja Pak Li. Oh, Kemboja. Ada operasi lah tu. Alhamdulillah. Yelah kot. Pak Li. Ya. Oh boy. Kau main banyak roti sekarang. Sekarang ni Pak Ali kenalah upgrade. Buat perisa baru, buat bentuk roti baru. Bila orang nampak, barulah orang nak beli. Betul juga tu. Tapi kan Pak Li, Am nak tanya Pak Li lah.
Apa dia? Kenapa dari dulu lagi Pak Lee selalu bagi roti dekat Baba? Baba nak bayar pun, Pak Lee tak nak duit tu. Macam ni, Am. Dulu, Pak Ali ni hidup susah. Susah sangat. Pak Ali buat roti dan berniaga kecil-kecil. Lepas tu, satu hari tu, hujan turun lebat. Dengan angin kuat. Habis semua bumbung dan separuh daripada dinding rumah Pak Ali tu musnah oleh ribut. Ya Allah, kesiannya Pak Lee. Tapi Pak Lee, apa kena-mengena dengan Baba? Babah lah orang yang pertama datang rumah Pak Ali. Dia datang ambil gambar apa yang rosak, apa yang musnah. Lepas tu dia bagi cadangan kat Pak Ali untuk mohon bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia. Dalam beberapa hari saja rumah Pak Ali siap. Malah lebih cantik dan lebih sempurna daripada rumah dulu. Tentera buat rumah? Ya. Tentera ni bukan saja pegang senjata. Macam-macam dia orang buat. Masa tu bukan tentera saja yang bantu. Banyak lagi agensi-agensi yang bantu. Lepas tu program tu dipanggil program Jiwa Murni. Jiwa Murni. Oh, sampai macam tu sekali Pak Lee? Ya. Tapi yang lebih mengharukan Baba Am. Dia tolong Pak Ali untuk dapatkan bantuan kerajaan untuk bagi mesin roti dan kelengkapan kilang. Sebab itulah Pak Ali rasa amat-amat tutan budi dan berterima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia dan Baba Am. Walaupun Pak Ali bagi banyak mana apa roti, masih tak cukup untuk balas budi baik Baba Am. Baba Am tu bukan saja sebagai seorang sahabat. Malah dia macam saudara Pak Ali sendiri. Baba Am tu wira untuk Pak Ali. Wira. Tak apalah. Dah nak masuk isyak ni. Pak Ali minta dia dulu . Tapi Pak Lee, Wira pun ada keluarga juga kan Pak Lee? Pak Ali faham maksud kamu tu. Tapi percayalah, kamu masih belum tahu segala-galanya. Kamu cuba cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul lah Pak Ali cakap Baba memang hero. Kau buat pandai pula. Kau pun belum lahir lagi time tu. Aku baca surat Pak Ali bagi kat Baba. Surat?
Kamu cuba cari. Ya? Nak ikut. Uish, kabut punya kereta. Semenjak Mama meninggal, Baba naik motor je. Kau tak ada. Kau nak apa? Nak ikut. Kau nak ikut bendanya? Kau kan sekolah kejap lagi. Dah pergi sekolah, jangan nak mengada. Makan sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ni nak cari Pak Suli. Ada ke? Saya lah Pak Suli. Anak ni siapa? Saya Ilham. Anak Badri. Ilham? Anak Sarjan Badri? Ya, betul. Ya Allah. Yam! Oh, Yam! Jom keluar ni tengok siapa ni. Ilham. Anak Badri. Jom masuk. Tolong buatkan air untuk Ilham. Jom masuk. Kamu dah besar panjang rupanya, Ilham. Dulu, Pak Suli tengok masa kamu kecil lagi dalam gambar. Ini mana bapa kamu? Tak ikut sekali ke? Pak Suli, saya datang ni ada hajat. Kampung ni dulu memang selalu banjir. Nak-nak bila musim hujan kan. Tapi Pak Suli ingat lagi. Tahun 2014, kampung ni paling teruk dilanda banjir. Masa tu kira sejarah kampung ni lah. Ni. Jemput minum. Jemput minum. Lepas tu ni Pak Suli sambung balik. Lepas tu pagi hari kejadian tu, mak yam kamu pergi mengurut dekat kampung sebelah. Masa tu pun dah hujan lebat. Tapi yalah, mak ayang kamu tu tak sampai hati sebab orang tu dah sakit sangat. Jadi dia pun pergilah. Yang Pak Suli ni tinggal dekat rumah tu seorang. Tapi hari tu macam tak ada nasib baik lah kan. Belum petang lagi, air dah naik sampai bawah lantai rumah.
Tu. Jambatan depan tu pun habis roboh. Dihanyutkan air. Pak Suli nak telefon pun tak boleh. Sebab apa? Semuanya dah hanyut di bawah air. Pak Suli ni risaulah juga. Sebab apa? Isteri Pak Suli ni tak balik-balik lagi. Masa itulah baba kamu datang dekat kawasan kampung ni. Naik bot tentera. Nak selamatkan semua penduduk kampung kat sini. Bapa kamu dia adalah juga pujuk Pak Suli untuk pergi tempat pemindahan banjir tu. Tapi Pak Suli ni rasa susah hati lah. Sebab apa? Isteri Pak Suli ni tak balik-balik lagi. Tapi bila fikir balik, betul juga apa yang bapa kamu tu cakap. Demi keselamatan, Pak Suli kena ikut bapa kamu naik bot tentera tu pergi ke tempat pemindahan banjir tu. Lepas tu Pak Suli, apa jadi? Bila Pak Suli sampai je dekat tempat pemindahan banjir tu, Pak Suli tak boleh nak buat apa-apa pun. Pak Suli cuma serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Masuk hari kedua, Pak Suli masih tak dapat jumpa dengan isteri Pak Suli. Susah hati Pak Suli ni bila fikirkan isteri yang tak balik-balik lagi ni. Lepas tu, Pak Suli jumpa dengan bapa kamu. Minta tolong pada bapa kamu untuk carikan isteri Pak Suli tu. Tapi tak sampai berapa jam, bapa kamu jumpa dengan Pak Suli, bawa gambar dengan video. Dia tunjuk gambar isteri Pak Suli. Dia sanggup korbankan nyawa dia untuk cari isteri Pak Suli dalam banjir besar tu tau. Berapa besar pengorbanan dia tu. Rupanya isteri Pak Suli selamat dekat tempat pusat pemindahan banjir kampung sebelah tu. Tapi masa tu Pak Suli tak dapat lagi jumpa dengan isteri Pak Suli. Sebab jambatan tu masih roboh lagi. Lepas je hujan semua reda, Regimen Askar Jurutera Diraja dengan JKR, anggota dia turun sama-sama buat jambatan ni. Baba kamu pun turun sama untuk buat liputan anggota yang terlibat dengan jambatan ni. Macam mimpi tu. Dalam masa 36 jam jabatan ni boleh siap. Hebat. Pak Suli. Tu kesan banjir ke tu? Ya, itulah kesan banjir yang berlaku pada tahun 2014 tu. Dia jejak sampai ke Bumbung. Ni, jambatan ni jugalah yang hanyut. Dan jambatan ni jugalah yang siap dalam masa 36 jam. Kamu nak tengok jambatan tu? Boleh? Jom. Jadi, inilah jambatan tu Pak Suli? Inilah jambatan yang ATM tu buat. Jambatan ni nama dia Jambatan Beli. Masih kukuh lagi sampai sekarang. Kamu tahu tak? Lepas je jambatan ni siap, baba kamulah orang pertama yang bawa balik isteri kesayangan Pak Suli tu. Lalu jambatan ni balik ke rumah. Baba kamu tu memang baik orangnya. Dia selalu cerita pasal kamu dengan mama kamu. Pak Suli masih ingat lagi. Masa tu isteri dia sedang sakit. Tapi dia tak boleh balik. Kamu bayangkan betapa besarnya jasa baba kamu tu. Sanggup tinggalkan keluarga demi untuk berbakti pada negara. Apa yang buat kamu beria sangat nak datang kemari tu? Maaf Pak Suli. Saya baru je terbaca surat tu. Sebenarnya saya dengan Babah dah tak rapat sejak Mama meninggal. Pak Suli tahu. Sebab itulah Pak Suli boleh rasa kamu datang kemari.
Sebenarnya bapa kamu tu tak pernah ada seminit pun yang tak sayang pada kamu. Dia akan sentiasa rindu pada keluarga dia, pada kamu. Oh, kita ni tu. Betapa besarnya jasa bapa kamu tu. Masa tu isteri dia sedang sakit, tapi dia tak boleh balik. Mama kenapa ni Mama? Mama kejap. Am kau baba Mama. Mama kejap tau Mama. Baba ni. Mama kejap Mama. Mama kejap. Mama. Kita pergi hospital Mama. Hello? Yes, brother. I kenal sangat dengan Sarjan Badri. I call him Baba. And I know you, Ilham, right? Saya gembira awak nak jumpa saya. Baik Ahmed, saya on the way KL sekarang. You bagi I location, okay? Sure, brother. I'm very happy to see you. Ilham, apa khabar? Dapat juga berjumpa dengan Ilham. Sama macam dalam gambar. Okey, Ilham duduk kejap. Saya ada kerja sikit lagi. Lepas ni saya datang. Okey. Okey. Sila. Kamera. Bagi pegang sekejap dah rosak. Saya tekan. Kau pergi ambil air kat Ilham. Okey. So, lampu tu ke tepi sikit. Sebab ni you tengok. Lepas tu you tengok siapa yang ambil. Okey? You boleh buat. Ilham. Sorry lah, tadi ada kerja sikit. Ini dah siap dah. Tak apa. Ahmed, saya nak tanya awak lah. Saya tak kenal awak. Tapi awak macam dah kenal saya lama. Macam mana Oh, yang tu sebab baba awak lah. Baba awak selalu cerita tentang awak. Dia hantar gambar awak kat saya. Lepas tu, dia bagi tahu yang awak pergi universiti. Sekarang awak dah final sem kan? Betul? Betul. Mamat Arab ni tak berhenti pula cakap. Fasih pula tu cakap Melayu. So, saya nak tanyalah. Kenapa awak memang nak jumpa saya? Okay, thank you.
Sebab ni. Oh, surat ni. Oh, sebab ni ke? Okey, saya terangkan ya. Ini saya. Waktu ini saya umur 13 tahun. This one, ibu saya. Dia dah arwah sekarang. Yang ini baba. Okey, saya tahu. Awak mesti fikir baba awak kahwin dengan ibu saya kan? Tapi bukan macam tu. Gambar ni diambil 14 tahun lepas di Lebanon. Nama kawasan ni Kaukaba. Kawasan pendalaman yang jaraknya lebih 1,800 km dari Beirut. Negara kami berperang masa ini. Tahun gambar ni diambil, kampung saya sedang membangun setelah berlakunya peperangan yang sangat teruk. Banyak kemusnahan, termasuk hospital dan sekolah. Ayah saya juga terkorban dalam perang tersebut. Beberapa tahun sebelum Sarjan Badri ditugaskan dengan misi PBB di Lebanon, kehidupan kami di sana serba kekurangan. Kehidupan selepas perang, masih ada pergolakan dalaman yang memerlukan kehadiran pasukan PBB dari negara luar. Dalam keadaan serba kekurangan masa itu, ibu saya hidap penyakit sendi yang kronik. Keadaan ibu bertambah teruk dan kemudahan perubatan sangat jauh dan terhad. Jadi, Baba ditugaskan di Lebanon? Betul. Sarjan Badri ketika itu ditugaskan dengan Malaysian Company 7 atau Malkoy 7. Mereka ditempatkan di kem Kaukaba, Lebanon dalam tugas misi pengaman masa itu. Pasukan ATM banyak buat program raikan anak-anak yang terkesan daripada peperangan, sekolah-sekolah, bantu penduduk kampung seperti menuai zaitun. Kehadiran pasukan Malkoy 7 di Lebanon bagaikan rahmat dari Allah kepada kami. Mereka juga yang menjana perkembangan ekonomi kami semasa itu. Bukan setakat itu, Malkoy 7 datang lengkap dengan tim perubatan, jurutera dan banyak lagi. Masa itu, babah dan pegawainya lah yang paling kerap hubungkan kami dan hulurkan pelbagai bantuan. Boleh kata setiap minggu pegawai perubatan Malkoy 7 dan pegawai SIMIK akan turun ke kampung-kampung beri bantuan. Jadi, macam mana Ahmed boleh berada di KL sekarang? 5 tahun kemudian, ibu saya meninggal dunia. Sejak kenal dengan Sarjan Badri, dia sentiasa keep in touch dengan saya. Saya hilang seluruh keluarga. Saya dah tiada siapa. Jadi saya tekad hijrah ke Malaysia, sambung pengajian dan bekerja saya di sini. Jadi, awak sambung belajar dalam bidang fotografi? Ya, betul. Bidang fotografi. Saya suka bidang ini sebab babah lah. Terima kasih, Ahmed. Rupa-rupanya banyak benda yang saya tak tahu pasal Baba. Trust me, brother. Baba sangat sayangkan you. You are very lucky sebab you anak Baba. Setiap kali saya jumpa Baba, mesti dia cerita pasal you. He is very proud of you, Ilham. Kamulah satu-satunya waris yang Baba ada. Saya balik dulu. Terima kasih sekali lagi. Okay, brother. Yakin Baba akan pulang, okay? Banyakkan berdoa. Amin. Okay. Kenapa aku tak pernah tahu semua ni? Atau aku yang tak nak ambil tahu? Sebab benci dan dendam pada Baba, mata aku tertutup untuk tahu semua ni. Kenapa aku rasa sangat berdosa pada Baba sekarang? Ya Allah,
Apa aku dah buat selama ni? Aku seorang je ke yang tak nampak semua benda ni? Padahal semua benda ni dah ada lama dah dekat sini. Hello, Uncle. Uncle, Baba macam mana? Bila Baba akan balik? Tolong, Uncle. Am rindukan Baba. Sabar, Am. Kita sedang usaha. Semua orang tak berhenti usaha. You okey tak ni, Am? Tolong, Uncle. Tolong cari Baba. Am perlukan Baba, Uncle. Selama 5 tahun ni aku tak pernah pedulikan Baba. Selama tu juga hidup aku kosong. Marah aku pada Baba. Telah buat semua memori kecilku hilang. Semua kenangan dengan Baba hilang. Baba, baliklah Baba. Am rindu Baba. Am perlukan Baba sekarang. Am, kau nak pergi mana? Nak ikut.
Ilham ni selalu tinggal kita. Bang, Tuan tanya bang. 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 Tuan tanya bang. Kenal Patrick Wong? Terima kasih. Hantu aku kerja Jepenten，啊，全部都跑完了，啊，你这样做啊，我亏本到吗？哎呀，讲不会听啊！哎，明天你这样做啊，你不用来了啊。Apa tepuk-tepuk? Apa lu mau? Mr. Patrick Wong. Ah, saya Wong. Apa lu mau? Saya Ilham. Ilham mana? Banyak Ilham di sini. Anak Badri. Anak Badri. Badri sarjan tu? Ha. Oh, ini Ilham lah. Oh, Ilham. Maaf Uncle ah. Uncle tak kenal. Sebab Uncle tengok gambar saja. Sekarang sudah besar mah. Minta maaf Mr. Wong, saya nak... Jom, kita minum. Jom, mari. Nih, tengok 01. Jangan letak gula kosong Tengok kosong. Ilham, sini dulu lah. Mau minum apa? Mari. Kosong Kosong. Okey. Panas. Okey. Bagi teh masala. Makan? Tak. Nih. Baba kamu macam mana? Sihat? Baba dekat Kemboja. Tengah operasi. Oh, operasi Kemboja. Harap-harap dia cepat-cepat balik Ilham, mari cari saya. Ada apa? Mr. Wong. Panggil Uncle Wong saja. Oh, ini surat dah. Ini surat saya hantar 5 tahun lepas. Tahun 2021. Saya ketua Presiden penduduk sini. Flat ni? Ya. Jadi, saya wakil semua orang tulis surat ni kepada baba kamu. Sebab kami semua sangat berhutang budi pada baba kamu. Masa tu lockdown je? Masa tu COVID-19. Ini tempat, ini rumah bangsa, red zone. Kami kena 15 hari kuarantin. Hari-hari ada orang kena COVID. Kadang-kadang sampai 100 orang satu hari. Hari-hari ada orang mati. Itu van jenazah keluar masuk sini. Kami semua takut.
waktu tu unit Kelangberry Task Force ATM hantar baba kamu datang sini kerja sebagai juru gambar. Dialah yang jaga keselamatan kami. Dialah yang pastikan kami semua patuhi SOP. Dia sangat baik. Itu sebab kami semua sangat sayang dia. Kalau kami ada susah, kami minta tolong, dia mesti tolong. Tak pernah dia tolak. Hari-hari dia hantar makanan, hantar ubat bagi kami. Selama 15 hari, dia langsung tak pernah balik. 24 jam dia ada bersama kami. Saya suruh dia balik, tengok anak bini, tapi dia tak nak. Mungkin dia takut nanti dia balik, nanti dia bawa itu virus COVID balik. Kami nasib baik ada dia. Kalau tak, keadaan sini lagi teruk. Saya tahu dia tak balik. Sebab masa itulah Mama meninggal. Kami semua tahu pasal mama kamu. Sebenarnya, baba kamu ada telefon sama mama kamu. Tanya khabar. Tapi mama kamu tak bagi dia balik. Mama kamu suruh dia kerja dekat sini. Nasib baiklah kami ada dia. Kalau tak ada, keadaan sini lagi teruk. Ma. Mama. Kenapa Baba selalu tak ada? Mama kan sakit. Am tak boleh cakap macam tu, nak. Baba kan kerja. Tugas dan kerja Baba tak macam orang lain. Besar tanggungjawab Baba, Am. Hei Ram, kamu okey kah? Okey kan? Angka Wong faham. Kita semua kehilangan waktu COVID. Kami semua sedih pasal mama kamu meninggal. Minumlah. Jangan fikir, minum. Itu cerita lama sudah lepas. Minumlah, Ilham.
Ya, Tuan. Ya. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Baik, baik. Terima kasih. Angka baru nak call sebab pegawai embassy Kamboja dah call Angka. Bagi tahu keadaan di sana. Uncle, Baba macam mana, Uncle? Baba selamat. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih, Uncle. Baba selamat. Terima kasih, Uncle. Apa tujuan datang sini? Ni, Uncle. Dari mana dapat surat ni? Am nak tahu kenapa Uncle bagi surat ni pada Baba. Jom. Duduk dulu. Kenapa nak tahu? Am masih tak jumpa jawapan. Kenapa semua orang anggap Baba tu hero tapi bukan pada Am? Jadi, dah dapat jawapan ke? Am nak tahu jawapan daripada surat ni, Uncle. Baba dah banyak berjasa kepada negara kita. Macam tu jugalah Baba berjaya mengubah hidup Uncle tau. Tahu tak kenapa Uncle panggil Encik Badri tu Baba? Masa tu kecil lagi. Lebih kurang 15 tahun yang lepas. Baba pun masih berpangkat sarjan. Baba lah yang telah mengubah hidup Uncle. Dari seorang remaja yang liar dan suka memberontak menjadi pegawai tentera hari ini. Zaman remaja Uncle penuh dengan cabaran. Uncle hampir dibuang sekolah dan keluarga. Tapi semua tu berubah setelah Uncle kenal Baba. Uncle, apa yang Baba buat sampai Uncle berubah? Uncle ada pergi ke satu carnival sinik. Carnival tu sebenarnya MINDEF yang buat untuk tingkatkan kerjasama awam dan tentera. Masa tu, Baba buat rakaman video untuk pengunjung yang hadir. Soalan-soalan Baba tu buat Uncle tersedar. Apa soalan Baba tu, Uncle? Sebagai orang awam, apakah sumbangan Uncle kepada negara? Bagaimanakah Uncle buktikan yang Uncle sayangkan negara? Soalan-soalan begitu menusuk hati Uncle. Sehingga kan Uncle rasa bersalah pada diri sendiri, keluarga dan negara kita. Surat ni, Uncle? Surat ni yang Uncle tulis untuk Baba. Sebaik saja Uncle sudah pun melanjutkan pelajaran sebagai pegawai kadet di Atma. Sekarang dia dinamakan UPNM. Baba tu sumber inspirasi Uncle. Sekarang Baba tinggalkan kita ke sempadan Kamboja, Thailand untuk merakamkan detik-detik bersejarah di sana. Sebenarnya Baba berbakti pada negara. Siang malam Baba bertugas. Dia menggunakan kemahiran fotografi dia dalam bertugas. Dengan rezeki itulah Baba membesarkan Sudah-sudahlah marahkan Baba. Apa yang berlaku pada bukan salah Baba. Kami ini berpegang kepada duty, honor and sacrifice. Terima kasih, Major Tina. Saya bukan Major Tina.
Saya uncle awak, Am. Terima kasih, Uncle. Thank you. Baik. Terima kasih, Ya Allah, kerana Kau bukakan hatiku dan temukan aku dengan jawapan yang aku cari selama ini. Terima kasih, Ya Allah. Kau kembalikan babahku dan Kau beri aku ruang untuk memohon kemaafan dan tidak lagi menjadi anak derhaka kepada ayahku. Kau limpahkanlah keberkatan dan keredoanmu kepada babahku dunia dan akhirat, Ya Allah. Hello, Uncle. Dah sampai? Syukur, Alhamdulillah. Okey, Uncle tak mana sekarang? Okey, saya datang sekarang. Okey. Dik, cepat dik! Bapa dah balik dik! Bapa. Am minta maaf, Bapa. Am tahu selama ni Am banyak salah dengan Bapa. Am tak ada salah apa dengan Baba. Bagi Baba, Am adalah anak Baba dunia akhirat, Am. Terima kasih, Bapa. Terima kasih sebab Bapa pulang. Bapa bagi peluang kedua untuk Am untuk jadi anak seorang wira. Baba, selamat pulang ke tanah air. Aku rasa bukan aku yang pulang, tapi ilham yang pulang. Ilham yang dulu hilang kini kembali kepada kita di